Macam mana uric acid tu boleh tinggi? Nombor satu, dia tak lain tak bukan uric acid tinggi tu datang daripada pemakanan kita, diet. Diet yang macam mana? Diet yang satu tinggi dengan gula. Gula ni bukan sekadar gula halus, gula kasar, gula perang semua tu. Tu gula nyata. Kan? Air manis, air sirap, bandung semua tu. Tapi gula tersembunyi. Gula tersembunyi ni ramai tak sedar. Dia datang daripada makanan yang diperbuat daripada tepung gandum. Roti, biskut, kuih, kek, semua tu, itu pun gula juga. So kalau you nak turunkan uric acid tu dari 400, kena pantang gula yang nyata tadi tu, air manis, teh tarik semua kafe elakkan, dan gandum you kena pantang sebab itu gula juga. Satu. Nombor dua, makanan tinggi dengan purin. Purin ni daripada daging merah, daging lembu, lepas tu seafood, makanan laut dan juga ke kacang. Okay, basically dua jenis makanan ni lah penyebab uric acid tinggi. Kalau you pantang dua jenis makanan ni, nanti you akan perasan uric acid tu dalam waktu bagi dalam 2 minggu lah dia akan nampak penurunan. Tapi kena konsisten, kena istiqomah. Dia tak boleh makan-makan sikit macam tu lah. Cakap tentang uric acid ni kan, you kena hati-hati tau, sebab uric acid ni kalau you tak kawal, dia satu petanda awal tau. Dia petanda awal kalau ada masalah buah pinggang.